Selamat pagi. So hari ni Ahad, jadi kita akan bersantai-santai. Kita pergi piknik dekat sungai. Alright, so hari ni aku ada bawa satu ni. Ini aku kena review lah. Dalam kotak ni, ni adalah speaker dan bawah ni adalah kemah. Kemah ni hari tu aku dah cuba dah buka. Memang nice gila. Kalau korang tak percaya, korang stay tune, korang tengok dalam video ni sangat-sangat mudah untuk dibuka. Dan dia boleh masuk sampai 3 hingga 4 orang. Nak tengok? Korang stay tune. Jom. Aku nak bawa korang pergi sungai. Kita lepak-lepak, piknik-piknik kat sana. Jom. So, bangku kecil ni kita dah bawa 3. Lepas tu kita akan tambah speaker. Yang ni nak review sekejap lagi. Lepas tu, yang ni kemah ni. Dia nampak kecil je tau. Sama saiz tangan je. Tapi dia boleh masuk sampai 3 orang. Yang ni kita akan review sekejap lagi. So, kita bawa ni sekali. Ini dia wagon. Wagon ni memang besar. Dan tayar dia memang lebar lah. Kalau korang nak, korang boleh tekan dalam description bawah. Seriously memang nice. Jadi korang tengok aku bawa barang. 2 benda ni pun kena bawa. Satu topi dan satu lagi tripod. Sebab lagi nak buat video kan. Ni pun aku nak bawa. Ini dia solar power bank. Oish. Dia tengah cas. So kita akan bawa benda ni kalau lah nak pakai kan. Ni ada plug 3 pin. Lepas tu sini ada beberapa lagi lah. USB-A, PD. Jom bawa. Alright. So rasa tak ada apa-apa dah nak bawa. Kita boleh mulakan perjalanan. Jom. Plan kita untuk pergi mandi air terjun tak jadi. Kau tengok beratur panjang kat belakang tu. Dan sekarang dia tengah tutup disebabkan dah penuh. Tu dia. Kalau korang nak mandi, korang kena tunggu 10 hingga 6 minit. Dia akan buat gila-gila lah. Dia tutup pagar. Orang dalam tu dah keluar, barulah satu kereta boleh masuk. Fishang mat. So memang ramai gila orang tengah beratur weh. Kau tengok tu. Sampai ke belakang tu Dan kat sini buat lagi. So kita decide untuk pergi tempat lain lah. Kita decide untuk pergi tempat lain. Mungkin kita pergi ke pantai. Aku dah bawa barang-barang. Tiba tak jadi pula ni. So mungkin kita pergi tempat lain. Ramai lagi beratur belakang tu. Takkan nak tunggu dia orang habis mandi kan? Sebab dekat situ dia bagi tahu 10 hingga 60 minit. Ayo. So aku decide untuk pergi tempat lain lah. Ramai lagi tengah beratur ni. Aku tengok ramai ingat. Ui, melempah-lempah weh. Dia tengah melempah. So kita pergi tempat lain ni kot. Yelah, disebabkan hari ni cuti Ahad dan esok pula hari Wesak, cuti umum. Dan memang ramai lah kan. Semua daripada negeri-negeri lain pun datang juga. Mereka tak dapat itu tengah bincang. Tengah bincang tapi biarlah. Ui, ramai weh. Tu kat belakang ramai lagi. So, kita cari spot lain lah. Jom. Itu dia. Ramai weh. Memang tak dapat masuk lah. Oh, itu pun baru masuk lah. Itu pun baru masuk. So, memang tak ada harapan lah. Tutup! Penuh! Tak tutup, kena tunggu. Penuh! Parking penuh, kena tunggu 60 minit. 60 minit. Dia buat gila-gila lah. Itu pun kalau masuk pun ada kemungkinan kena keluar awal lah kot. Tak. So memang ramai gila orang. Dia tanya. Penuh. Kalau nak tunggu kena tunggu 60 minit. Balik. Penuh, kena tunggu 60 minit. Ni pun datang. Penuh 60 minit. 60 minit kena tunggu. Dia bagi tahu semua. So, kita semua orang penat weh nak tunggu 60 minit.
Jom kita pulang lah. Memandangkan air terjun tutup disebabkan ramai orang, kita pergi ke Taman Gelora sini. Taman Gelora jadi pilihan disebabkan sini tak ramai orang dan sini ada banyak sangat pokok. Jadi kita boleh bersantai lah. Dan jomlah kita bawa barang. Ni je barang yang ada, tak banyak pun. Kita buka ni dulu, wagon. Alright, inilah wagon yang aku cerita tadi. Memang nice gila. Dia besar. Tengok Wah, memang besar. Kemah. Bangku untuk 3 orang. Powerbank solar. Ini barang yang kita nak review lagi. Lepas tu tripod kalau nak buat video. Dan topi. Alright, so kita dah bawa kat belakang ni. Jadi kita tengoklah mana kita boleh bertapak. Dekat sana ada orang. Oh, aku nampak dekat situ ada macam ada satu ruang santai. First kali kita pasang tripod sebab kita nak set up kemah. Jom. Kita akan pasang kemah dekat sini lah. So ini barang dia. Seriously benda ni kecil je. Okay. Sekali review. Alright. Beg ni kecil tapi hasil dia sangat-sangat mengagumkan. Okay. Tengok cukup-cukup mudah untuk dipasang. Nampak kecil je. Tapi seriously memang besar. Boleh muat 3 hingga 4 orang. Okay, kita keluarkan kaki dulu. Dan dah siap. Gitu saja. Cia, on start on. Jadi kalau korang berminat, korang boleh tekan link dekat description tu. So korang boleh dapatkan memang on gila. Lepas tu tu dia, memang nice gila. Jadi kalau korang berminat, korang boleh dapatkan sekarang. Dan bukan setakat tu saja. Ini dia ada pahat lah. Kalau korang nak pahat dia, boleh nampak tak? Okay, dia pahat dia. Kalau korang nak pahat. So ini kemah. Seriously memang besar. Nampak tu? Boleh memuatkan 3-4 orang kat sini. Sekejap aku tunjuk bahagian dalam. Okay, ni bahagian dalam dia. Lepas tu dekat belah sini ada tingkap. Okay. Dekat sini ada tingkap. Tu dia. So itu dia setup untuk hari ni. Kita pasang kemah ni. Tapi rasanya mungkin kita boleh tukar tempat kot. Tukar tempat yang lebih rata sikit sebab kemah tu macam tak rata. Sebab dekat dengan pokok. Jadi kita mungkin cari tempat sesuai sikit untuk pasang kemah. Aku rasa tempat ni lebih sesuai, dia rata. Jadi jom kita alih. Korang tengok nak alih cukup-cukup mudah. Kita boleh angkatkan macam ni je. Tu dia. So kita boleh alih dia. Tu dia. So maybe kita boleh letak sini sikit. Macam. Jadi kalau korang berminat, korang boleh check out dekat description. Aku dah letak link kat situ. Memang nice gila. So kita bawa kita punya troli. Oh, dah ada orang bawa. Okay, troli. Ni troli dia. Okay, bawa troli. Lepas tu kita bawa tikar. Okay. So memang nice gila. Kalau korang berminat, korang boleh check out. Jadi kita akan buka barang ni pula untuk review. Kita nak pasang sekali dengan solar power bank. Ini dia solar power bank. Dia boleh buka sayap dia kiri dan kanan. Memang nice gila lah. Kalau korang nak, korang boleh dapatkan dekat description bawah. Dia ada 3 pin. Lepas tu dia ada USB-A, USB-C. Dan kalau korang bercamping waktu malam, dia ada juga lampu kat sini. Nampak? Kita baru buka sikit, dia tengah cas. Tu dia. So boleh kita letak mana-mana. Mungkin kita letak sini. Macam banyak sikit cahaya kan. So apa lagi kita nak buka? Jom. Ini dia setup untuk hari ni.
Acang. Nice. Kita pun dah tukar topi. Ni topi di pantai. Keliling tutup. Jadi kita akan buka makanan apa yang ada. Allah. So untuk makanan kita hari ni, kita bawa roti telur. Lepas tu Jadi tengah hari. udang, Ni ada steak. syong kodok, Kodok pisang. teh. So kita bersantai-santai. Dah tiba waktu untuk kita pulang. So dia ada dua pintu Dia ada dua pintu, belah sini dengan belah sini. Ni pun pintu dia. Mana zip dia? Lama. Okey. Tutup. Begitu saja. So aktiviti kita kat pantai pun dah siap. Masa untuk pulang. Dan sambil-sambil aku tengah berpiknik tadi, ada rombongan datang. Tu rombongan banyak kan. Dia orang siap naik van lagi. Sorry, dia orang naik bas lagi. So sekarang masa untuk pulang. Jom kita pulang. Oi, panas ni. Jom. Tengoklah kita nak pergi tempat mana-mana lagi. Kita sekarang berada di Mustafa Cendol. Kita lepak layan cendol dulu. Ini cendol viral di Kuantan. Oi, panas weh. So nak balik rumah pun macam panas. Kita lepak makan cendol dulu tengah-tengah hari ni. Memang syahdu. Tapi gaya tempat macam tak ada. Ramai orang weh tengah hari ni. Ramai gila. Kat mana dia? Oh, ada. Makan pun dah siap. So sekarang waktu untuk kita pulang lah. Memang nikmat kau. Lain cendol di tengah-tengah panas gini kan. Kita pun dah sampai rumah. Nak rehat-rehat dulu. Muka aku pun dah berminyak teruk dah ni. Nampak minyak teruk kan. Jadi itu saja untuk hari ni. Thank you so much kepada semua yang stay. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa dalam next vlog. Gerak lu.